dia mau radio baru. Orang beli baju baru, dia mau baju baru. Tangkol pun tangkol lah. Kita balik lagi dengan kita punya guest biasa kita bikin 2 episod lah, tapi masa ni special edition. Abang Lan saya ni special sikit, teristimewa. Dia ada tiga part untuk dia lah. Pasal daripada cerita hantu, kalau betul-betul 2 part pun tak cukup. Betul. 3 part dia banyak cerita hantu. 30 tahun 30 tahun dekat apa lagi tempat kubur area tu, tempat kerja dia semua. Ya, tapi kita tak nak bawa hantu lagi lah. Kita tua lain pula lah. Dia cerita hantu tiba-tiba bangla lah pakai telefon. Tengok lah. Orang dah suspend. Alamak, leceh. Cerita dah lah ni. Dah pernah orang kasih sound effect. Sekarang cobaan. Yes, for ini episod kita nak bertanya, minta nasihat. Kita nak bertanya tentang sekarang Arif belum join lagi. Aku Adel is part of Dramatisme team. Betul. So Dramatisme team lah. And tim bola sepak, tapi consist of people daripada industri lah. Daripada ada yang penyanyi, macam aku penyanyi, and then sekarang dah more bebas. Jadi pasal dia macam a bonding community lah, siapa-siapa main bola ke apa. And Abang Lan is one of the pioneers of this team. Betul. Yes, pioneers of this team. Tengok baju sikit. Tunjukkan kamera sikit. Memang Zooming. Daripada baju nampak, daripada Sixers. Kita bikin bukan senang nak dapat baju ni, oi. Kita strip kita lah pergi KL lah time tu. So kasih history sikit tentang Dramatis ni, Bang Lan. Bola sepak. Cerita Dramatis. Dramatis. Ablan dah lama involve bola ni sejak start drama. Diorang bikin persatuan. Dia offer I lah. Tinggal di member arwah Abang Alim ajak. Dan mari join Dramatis lah, main bola. Cakap okey lah. Dia tahu Abang boleh main bola. Kemarin Abang become a striker. Tahu. It's a very dangerous striker. Sampai sekarang Very dangerous. Orang kata Danger. sekarang ni main ketuk orang Dulu kasih bola je gol. Kasih bola berlambat gol. Dia respect me a lot. Mesti kalau jumpa budak-budak lama dia ni Ruslan ke main bola ni. Danger man ni. Betul. Banyak cakap. Yes. Bukan ni bukan buat cerita. Banyak cakap. Itu dululah. Tapi sekarang dah kurang sikit lah. Sekarang dah 36 tahun. Sekarang bola-bola je lah kasih orang. Jadi Dramatis ni involved dah lama. Sebab tu kalau boleh I like lah. Masih lagi berkembang drama bola sepak ni. Kadang Abang pun cakap dengan kawan-kawan yang baru masuk ni, let them join us. Why not? Why? Even they are not personality celebrity we don't care. You want to join us, we join. But make sure bila you present for this Dramatis, you must behave yourself. True. Dia ada set of rules and regulation. Kalau kau nak ngada-ngada, kau nak act, I'm very sorry. You go. Betul. Very important to me, you respect. Respect me, respect Dramatisnya club. I think one thing about this Dramatis team is satunya organized lah. Dia quite discipline. Dia kalau masuk, kita tak macam bebas macam social team sangat tau. Pasal kita jaga nama. Betul. Kita jaga nama. So conduct, discipline, kadang-kadang outlook. Macam kadang-kadang aku pakai stokin pendek, Abang bising. Kena bising juga. Mana stokin? Sponsor kasih stokin. Kenapa tak nak pakai? Macam itu. All this outfit, perangai, all this is something that is very important for the Dramatis team lah. Yes, correct. So one more thing, Ablan main bola banyak club. Lot club I'm playing. Tapi I don't like club with apa tu? I don't like a club dia macam one sided. Panggil apa? Favoritism. I don't want favoritism. So far Dramatis I'm doing no favoritism. We play. Tak ada equal time. Even my anak pun join. I don't favoritism him. Kalau nak panggil dia keluar. I don't mind. Dia bagus tak bagus keluar. Tapi kalau dah masuk Dramatis, you must behave yourself, respect orang lama lah. Betul. Conduct lah. Bukan Dramatis ni dah lama sebenarnya. Cuma kalau kita tak buat,
tak teruskan, siapa lagi nak buat? True. Betul. Orang-orang muda nak harapkan pelakon-pelakon dramatis yang nak main bola pun kadang-kadang sesak. Susah, yes. Ya. Susah. Nanti Yalah. kadang-kadang orang Melayu kalau dengar wah kita nak bikin satu tournament lah, tapi nak pakai pelakon-pelakon. Diorang dengar, diorang datang. Tapi bila kita nak buat friendly match ni, diorang tak datang. Itu kadang-kadang bikin marah. Okey. Time dulu faham. Aulan bikin main kelab, main bola dramatis. Arwah Abang Alim jaga. Dulu banyaklah Abang Zulkarnain. Banyak lagi orang dia. Kalau you macam ni perangai, they don't want you. No. Oh, you go. Oh, you go ni place. I don't okay. want. I don't want this players. To me now I'm lebih kurang. Abang lebih kurang. Walaupun yang ada pun bukan pelakon, bukan apa, tapi dia boleh main bola, dia niat nak mencampur dramatik, we let them join. But biar pasti jaga diri, respect kita. Itu je. Betul lah. Kalau kau tak respect, I'm sorry, I cannot ask you to join. Even my kawan-kawan macam my official lah macam sebutlah nama diorang ni, Sari lah, Zamri, ni semua, this is very good. Diorang bagus. Diorang macam Mael tu ni, dia naikkan kita punya dramatis club. So far dramatis dah beberapa tahun ni tak pernah pergi luar negeri. Ini bila kita dah pegang ni official pegang, kita pergi KL. Betul. Agree. 3 kali. Kita pergi Total KL. lah, Nak harapkan orang-orang dulu tak ada. Tak apa nak buat kalau tak orang-orang macam ni. Tapi kita mesti nak respect diorang lah. Yalah, Betul. mesti respect. Respect. Lepas itu kita boleh involve. Kalau kita tak boleh cakap seorang dibuat seorang je, tak boleh. Mesti nak ada group. Sebab planning dia, planning for overseas trip ni semua adalah kita main a lot of other teams yang selalu pergi overseas juga. Planning phase dia rabak tau actually. Yes. So Banyak benda. that's where aku rasa Abang Lan trying to say lah, pasal a lot of respect has to be given to the committee or the people yang arrange the whole thing. Betul. Sebab quite rabak. Tapi as it goes through experience, It get dah makin easier bagus lah. lah. It get easier. Tapi yang start tu rabak, susah. Susah. Duit lain, perangai orang lain. Macam-macam hal. Yeah, true. Macam-macam hal. Aku was also kira small part of the committee for, aku rasa the previous May trip. So a part of it lah. Jadi yalah, aku understand apa Abang Lan tengah cerita lah. Yalah, true. Because lagi pun you to me kadang-kadang Ablan bawa anak Ablan main bring my son come in. Bukan Ablan tak apa. Jadi kalau orang misalnya if I not around the world, so orang kampanye anak ada lagi lah. Kenal lah. Si orang Yalah, macam legacy lah. Ada continuation. That's what continuation. Macam siapa-siapa my club ni, macam Sehari dia bawa anak dia, it's okay, very good. Betul. Macam siapa lagi kalau bawa anak dia, very good, dia support. So masuk Ablan, dia punya drama punya itu masih pusing. Yalah, tak stop. yalah. Dia pusing. Walaupun tak ada, next time kita kalau dah tak ada lagi ke, Dah move on. move on. Ya, Sehari tak ada apa, Mail tak ada, Zamri tak ada, anak-anak dia orang uruskan. Ya, Still Yeah, going betul. on. So because dia punya team dah evolve. Dia orang Yes. betul-betul start off with core drama people aja. Tapi time goes on, era pun berubah. Jadi macam kita first era aku penyanyi, one of two singers masuk, and then lepas tu terus dah start ada DJ radio masuk. And then orang-orang luar untuk top up semua masuk lah, macam-macam lah. Jadi dia more open, tapi at the end of the day the committee head lah, macam Bang Lan ni semua, dia orang decide if they want to use this player sama ke tidak. Jadi ada yang tak dipanggil lagi ke apa ke, jangan ambil hati lah, pasal sebabnya lah. it is a persatuan, it is Betul, a club. betul. So there are some rules to it lah. Betul. It's not easy to jaga orang-orang macam ni. Of course. Memang jaga, in the first place jaga orang memang susah. Betul, serius. Orang memang susah, yes. Serius, macam-macam kerena yang ada. Ya, Tapi true. kadang-kadang kerena diorang pun orang dalam juga. Part of the drama juga. Tapi kenapa? I don't understand. Kalau satu orang tu dah buat, biarlah dia buat. Tapi kalau kita buat kesilapan, kalau kita buat ni dramatis, kalau kita ada buat silap, tegur dengan cara baik lah. Tegur. Ya, true. Jadi kita boleh tukar, oh ni salah. So kita nak bikin yang lagi satu, yang lain pula. Ya, yang terbaik lah. Better one. Tapi jangan, betul lah tadi cakap, jangan jadi bersuat hati, iri hati, dengki, khianat. Jangan.
Can put that on a betul. t-shirt, man. Betul juga Jangan. Itu important Put that on a t-shirt, man. Ini Yes. jadi kalau ada kat situ, tim tak ke mana. Ya. Sampai macam ini tak ke mana. Jadi kita nak ini semua tak nak lagi. Kita satu nama sudahlah. Buat apa nak banyak-banyak nama? Yalah, true lah. Nak ini nama, nak kelab inilah, SG lah. Apa tak payah. Satu drama kelab dramatis sudah cukup. Orang dah faham. Orang dah faham. Orang kenal. Betul. Kalau contoh kalau dia ni selebriti, Izam penyanyi. Wah, dia main untuk dramatis sekarang. Nama Orang naik kenal. Betul. Betul. Why you want to worry? Dia play ke? Tak apa. Ia part of the seni. Why? Yes. Yalah, Jangan fikir-fikirkan bukan lah. Ya, Betul. Dari tadi cakap, daripada mula tadi, mana manusia tak buat kesilapan. Betul. Semua ada buat kesilapan. Betul. Ya. Kadang-kadang main bola walaupun cakap turun tapi tak turun kesilapan. Cakap turun tapi tak turun. Kadang-kadang ada masalah. Cakap turun tapi tak nak main. Itu tersilap. Dalam list ada RK je. Tapi tak turun. That's why kadang-kadang kita macam tadi macam cakap lah, kalau kita nak jaga orang-orang yang susah. Susah lah. Ya. Betul. Betul. Jadi kita nak kena give and take. Give and take sudah game. Yalah. Kalau tak suka, cakap depan-depan. Kalau tak suka, keluar. Yalah, That's the true. way. Ya, tak payah Tak payah banyak simpan lah. complicate the whole situation. Jangan susahkan, Tak jangan payah susah, sulitkan. jangan sulitkan kita punya rancangan kelab kita nak main bola. Nanti jadi macam favoritism lah. Yes, Inilah, itulah, macam-macam kena keluar. Nothing. Main duk dramatis, kelab dramatis kan bola sepak ni dapat duit dia. Yalah, kita main Dapat duit. enjoy lah. Suka. Dapat apa? Kita dapat JC je ni. Betul. Dapat JC je, bukan dapat duit. Sponsor. Jadi Sponsor kasi. sudahlah. Happy kan. Happy. Kalau menang tolak tepi. Belakang kira. Ya, true. Yang betul. Yang penting enjoy kan. Happy. Enjoy. Sama-sama jumpa. Bersama ni, kalau menang tolak tepi. Tapi we present for dramatis. Betul. Macam aku Rif, Izam kirakan flower lah. Flower, lepas tu propose kat komiti semua, jangan agree. Aku datang. So aku punya start off lah, main dengan dramatis. Tapi yang the first time bila aku sampai tu, aku tengok, yelah aku segan kan. Of course lah. Tengok dengan Bang Lan semua. Tapi diorang receive aku, very, the hospitality I receive macam family tau. Tapi dia punya satu tu, dia punya tagline, saya sebagai kapten pasukan dramatis. Aku kekek. Itu lah dia. Saya sebagai kapten bola sepak kelab dramatis. The original. Saya sebagai kapten kelab bola sepak dramatis. Kelab sukan. Dengar tu. Masuk, jangan tak masuk. Bila dah nak habis, dah 20, masuk lagi. Tapi dia kadang sampai 20 lebih. Tapi datang Nama RK dia. tak ada. Tapi datang 17. Memang selalu. Itu seronoknya lah. Itu sebenarnya. Itu dia pay tagline tu. Yalah, dia Bang Lan ni dia WhatsApp, dia tak suka type. Yes. Kau akan dengar ni, voice note kau akan dengar ni banyak kali bro, dekat voice note. Ya. Nanti dia pay voice note mesti start. Silakan start dia macam mana. Saya Roslan Kamat sebagai kapten. Lepas tu nanti dia sampaikan dia punya message. Penat bro. Kita layankan je. Benda boleh type. Benda boleh nak type. cakap juga. Dia nak pakai voice note juga. Ini take. Tagline lah, tagline lah. Orang lama. You know why? Baik, you know why? Because 63 paling lama sekali main bola sepak. Alah, Betul lah. Paling lama sekali. Nak ada Azhar Lista, Azhar dia tak boleh main lagi. Dia cuma Manage lah. Kalau Kamarudin kadang-kadang yang I'm the one who left. Still playing Saya playing. Masih main Masih salin tau. Masih salin betul. Masih main lagi lah untuk. Bukan I play because I support them. Yalah. Tapi tak main semua lah. 15 minit. Jadilah. Tukar. Dah contribute lah. Kena contribute lah. Tukar. That's why. Biasalah. Because kalau tak ada orang lama, budak-budak muda ni kadang-kadang bukan cakap kurang ajar. Dia orang suka-suka dia nak buat. Betul, Tak ada betul. guide. True. Tak ada guide. Jadi kalau ada abelan, maybe dia respect. Respect. Siapa yang tak respect aku, kau siap. Off you go. No, off you go. I won't see you anymore. Salah aku cakap ada strict rules. Yalah. Dia ada strict rules. Dia It's bukan good lah. macam strict rabak, tapi it goes in a line of respecting the badge. Of course, definitely you have to have that. Kawan kita tu, abelan bawa dia sampai sekarang main bola.
Kalau tak bawa dia tak ada. Dia tak ada kat sini. Ni berbual macam siapa? Adalah orang tu. Okay. Ada lah orang. Masuk drama pun Abang bawa dia. Main bola pun bawa dia. Okay lah, Kita as friend lah. Yalah, Yalah. true. Setuju. Network pun besar. Ha? What? Apa apa dia? Berlakon juga bawa dia. Berlakon juga. Lakon tu lah. Rezeki betul lah Bawa dia. Sebab kita ingat kawan. Yalah. Tapi dia seorang yang kekal. Yang lain semua tak. Hancur. Lain dah meninggal Apa pun. Baru tak nak cakap Innalillah. Baru nak cakap tau. Dah berlakon. Kita bawa pasal berlakon. Kita bawa pasal berlakon. Okay. Dramatis, kita stop jap. Kita bawa pasal berlakon pula sekarang. So, sekarang okay, kita Zam, Rif, kita dah banyak take up acting lah. Small roles for acting lah. Yes. Jadi, mungkin daripada apa kita nak tanya macam apa nasihat macam untuk macam nak keep dia punya interest tu Going on. Okay, pertama kali Abalan orang selalu baca surat khabar pagi. We need to read paper every day. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Why? Buat surat khabar. Kan I doing newspaper job so. Okay. Bacalah pagi-pagi. Baca pagi. Nanti kita punya mind keep concentrate ingat tahu apa yang kita baca ni. Bila drama skrip datang, kita baca, kita hafal, lebih kurang sama. Ini memorizing. Yes, memorizing. Aku nak tengok apa dia punya nasihat ni Dah baca surat khabar. Tiba-tiba surat khabar. Okay. Itu lah Nasihat pelakon. Banyak-banyak baca surat khabar. Tapi pasal dialog lah. Yalah, dialog lah. Hafal dialog. Nampak? Hafal. Jadi kita ingat. Kita baca paper pagi. Kita dialog kita baca hafal. Sama juga macam baca surat khabar. Important that's it. Jadi bila kita dah surat khabar, kita dah hafal skrip, kita menjiwai cerita tu. Nombor 3, kita mesti dengan pelakon yang kita berlakon ni, kita punya partner mesti nak ada aura yang baik. Kalau tak chemistry ada chemistry, kita tak berlakon. Kalau ini melakon hidup, ini mati, it's nothing really drama dia. Tak jadi. Correct, Tak hidup. Jadi very important. Itulah very important. Baca surat khabar. Orang kadang tanya, Lan, macam mana kau boleh hafal skrip banyak baca lah. Banyak baca lah. Baca. Nanti kau kalau kau dapat skrip, kau compare. Lepas tu kau membayangkan, kau jiwakan. Lepas tu kau lakonkan macam mana. Lakon lah. Macam ni kita berlakon ni, duduk berlakon. Macam ni lah. Besok aku beli surat khabar Sam. Tu lah. Ada can. Kau jangan Tapi curi surat khabar. Abang Lan, tapi macam from what you say macam yalah macam tadi Zam cakap, we are going into this macam tengah cuba-cuba di bidang berlakon ni Macam ada satu tu berlakon saya cuba berlakon. I got some advice from boleh sebut nama Sebut lah. okay, Chip. Rafan Hamzah. Okay, kan macam pasal kita dah terbiasa tengok dulu punya sandiwara, it's like macam mana how it's being acted out kadang-kadang kita bawa tau. Jadi bila kita berlakon bandingkan dengan sekarang punya, Chip saya cakap, kau jangan bawa ni perangai berlakon orang dulu-dulu punya. Ni sekarang dah zaman baru, kau ikut peredaran zaman. Tapi dia lupa, tak ada orang dulu, ada orang sekarang ke? It's true. Cuma lakonan ni dia ada 4 perkara. This is what I'm doing now. Kalau berlakon, kalau kita dapat bikin 4 perkara, insya-Allah kita boleh berlakon. Ketawa, nangis, senyum, marah. Cuba kita buat expression lah Yes. Betul. Marah, senyum. Manis. Geram nak cupit. Senyum macam ada something, Ada extra mana? Ada gigi mana? Mana? Tengok sikit. Macam lain. Apa tu? Ya Allah. Dulu tak ada gigi. Sekarang kan gigi. Sekarang dah ada gigi. Senyum full lah. Sekarang senyum full. Aku mati-mati ingat cinggam. Kau tahu tak tadi dia keluarkan? Alamak. Ciklet. Bukan. Ciklet. Bukan. Ada gigi tak ada gigi ni tak important. Tak important. Yang important lakonan kita. Betul. Takkan kalau kita nak jadi hero, nak cantik, senyum. Yalah. Tak ada gigi pun kita punya boleh jadi hero. Jadi kita punya sendiri punya lakonan. Aura dia. Jadi pelakon jahat, jadi cerita jahat, tak ada gigi pun okey ber. Pun boleh Apa jahat pun tak ada gigi penuh ke? Tak ada orang cakap. Tak ada orang cakap. Tak ada orang cakap. Tapi kadang-kadang cakap, mak orang kemat gigi bogis yang berlakon jadi taiko je.
okey wah. Okey lah. Ini normal, ini Itu yang sendiri. latest. Betul. Latest punya acting. Latest kan jadi dia. macam latest. Jadi taiko. kan. Tak ada gigi pun taiko. Tak heran aku. Tak betul. Yang Kadang-kadang penting watak tu sampai. Orang cakap Lan, boleh ke berlakon tak ada gigi? Berlakon lah. Apa? Asal tak boleh? Yang ada orang tak nak, tak ada gigi, hero tak handsome lah, tak boleh. To me nothing. You want me to act, I act. Tapi tak ada gigi, okay, it's my character. Alah. Important lakonan, bukan kita punya. Lakonan kita very important. Faham. Betul? Betul lah. That is important. Yalah, itulah ada orang macam Balan ni semua. Yang maybe next kita boleh try cari macam Chip ke apa datang sebab aku kalau boleh aku nak berlakon. Why Why not? Tapi tak bukan, dia bukan tentang I mean berlakon belajar. Kita try belajar, kita get tips from orang-orang lama and everything, experience people. Tapi dia punya to get The job. Itu yang susah. Bukan senang Tapi Abang Lan, sorry to touch on apa Zam cakap ni, I kind of agree. Tapi pasal apa, it's like sekarang macam tadi earlier on kita berbual pasal like talking about pasal kulit, pasal watak, pasal dia orang tend to stereotype kita tau. Dia orang tend to stereotype kita macam like belum lagi apa-apa dia dah stereotype dia ni tak kena dengan watak. Dia belum nampak lagi kita punya bakat delivery atau cara delivery belum sampai. Tapi dia tengok dia ni tak kena dengan watak, dia ni tak boleh lah, dia ni tak boleh, dia ni tak gini lah. Macam ada yang tak kena yes. So macam mana kita nak avoid that kind of thing, atau nak dapatkan macam Zan cakap, nak dapatkan that job? Okay, very simple lah. Pertama, kalau dia kasih watak pada kita, tanya diri kita ni, boleh tak aku bawa watak ni? Boleh tak boleh? Kalau boleh, alhamdulillah. Okay, apa yang aku nak kena buat? Pertama, apa skrip? Nombor 2, menjiwai. Nombor 3, keluarkan lakon awak. Itu je. Tak susah. Apa skrip, menjiwai cerita tu, lakon. Berlakon. Tapi macam apa Rif cakap is macam let's say sebelum kasih watak tu dia dah tengok tak boleh berlakon. Bukan tak boleh berlakon. Bukan, dia dah terus cakap okay dia ni tak boleh tak jadi kena. Okay, tak kena. Taruh example lah, senang cakap macam saya macam saya ni, macam kalau saya pergi tu nak berlakon ni, nanti belum apa-apa pasal dia cakap, muka kau ni muka watak jadi orang jahat dah kena. Jadi kalau macam saya nak cuba watak lain hero ke apa, macam hero terus hero. Okeylah, jangan jaga hero lah, kena watak baik lah. Watak baik lah hero ke apa. Jadi macam belum lagi saya belum cuba tau. Tapi dia orang cakap kau tak kena lah jadi watak macam gini. Yang cakap tu siapa? Orang yang ni lah, orang-orang lah, orang-orang tertentu daripada dalam ni benda-benda lah. Takkan Bangla yang pakai handphone cangkung. Nak cakap tu senang bagi Ablan. Belum cuba belum tahu, dah cuba baru tahu. Cakap je lah. Kalau kau tak percaya aku, kenapa kau panggil aku berlakon? Datang. Nampak. Cakap. Kalau kau tak percaya aku, kenapa kau panggil aku datang berlakon? Audition. Correct. Audition for everybody apa? Yes. Betul. Audition everybody. Not engkau panggil aku datang, kau tak boleh. Tak boleh. Cuba satu contoh Wah, Abang jadi director. Wah, dia ni muka jahat. Ini cakap muka jahat. Saya faham. Itu dah biasa kena. Kena size up juga. Dah biasa kena. Dah biasa. I tell you the truth. Ini muka jahat, tapi dia ni boleh jadi Pak Bilal. She different. Yes. Jadi Pak Bilal. She different, right? Jadi orang baik. Memang orang baik. Orang baik. Azan sikit. Boleh jadi ustaz. Boleh. Yes. Correct. Betul. Tengok macam Izam. Wah, dia ni. Tengok dia ni tak boleh berlakon. Tapi kalau jadi macam pelakon tambahan mungkin okey. Macam gitu lah. Yes, macam itulah. At least ada option. Ada cakap kasih orang tu senang dengar pun senang. Yes. Jadi kau tak kutuk orang tu. Yes. Faham kan? Faham. To me lah, if I'm the director, I will do that. Aku takkan muka kau tak boleh berlakon ni. Merepek lah. Apa kau director betul kah? Correct. Ya, tapi ada yang ada segelintir ya. Yes, sebab apa? Mungkin dia cemburu, dia jealous tengok kau punya muka handsome ke tidak. Cemburu jealous. To me kalau gitu jangan jadi director lah. Pasal kalau actor mesti handsome, cantik-cantik apa. Itulah. So aku cakap nak yang putih, yang lupa. To me, Abang cakap personal. Kalau Abang okey, dia ni muka macam ni memang jadi jahat. Tapi cuba kasih dia jadi Pak Ustaz.
ubah. Yalah. See, the difference is that. Kau jangan tengok dia ni muka jadi macam Just ni. satu je. Muka setan Muka setan lah. It's true. Setan pun setan lah. Pak watak lain. Lain. Tak, kalau tak jadi ustaz, mungkin jadi orang cacat. Mampus. Boleh. It's a challenge. Yes, it's okay for me. Tapi I'm okay with that, see. tapi jadi a challenge lah. Correct. Sebagai satu pelakon tu untuk deliver. Yes, bukan. And if you can do it, bukan pelakon tu muda handsome nak jadi hero je tak boleh. Betul. Dia handsome kadang dia jadi penyengak, cacat, something like that. Jadi di situ kita tahu dia boleh berlakon tak boleh berlakon. Dia punya capability true. Jangan fikir orang dia ni tak boleh lagi. It's very bad. Tak ada line. Yang tak ada line yang macam jadi watak bisu pun Kau dah tengok yang Shahizi Sam punya one latest jadi bisu. Punya bisu. Jadi bisu baik. Dia tak ada line tau, tapi dia punya delivery It's very hard, no. gila babi. It's very hard. Memang susah, betul. Sebab apa dia boleh buat? Because dia pelakon. Iyalah, skills lah, skill set lah, skill set. That's why. Macam tadi kau cakap ni, macam kalau orang cakap ni kau tak boleh, it's very bad lah, tak baik. Orang pun ada hati dan perasaan. True. Why I come here for audition? I come for audition, I try my luck lah. Try lah, betul. Try lah. Boleh tak boleh, up to them. Kalau kau tak boleh, tak nak pilih aku, sekali cakap contoh dua director. Dia cakap dia ni tak boleh. Tapi bila director cakap dia ni okey boleh berlakon, watak apa dia boleh buat. See the difference. Yalah, the difference lah. So kau jangan jatuhkan orang punya, rendahkan orang. It's very bad. Okay, so Surya Take note. Take note. Saya boleh berlakon. Saya nak cuba berlakon. Saya boleh host. Package. Boleh berlakon saya, Jangan ingat saya jahat dia. Pak Bilal Ini open letter. Itu kalau nak panggil macam Tok Bomo. Apa boleh panggil? Kena. Awak nak jatuhkan busuk dia. Bukan. Nak promote. Kita promote. Bukannya tu Taiko, gangster Taiko. Boleh. Semua boleh tau. Bukan tak semestinya orang tu boleh berlakon satu je watak all the way hidup dia macam Correct. tu. Yes. Ubahlah. Yalah. Kasih dia chance, kasih dia peluang. Yes, that's the word. Kasih dia peluang. Kasih dia peluang. Correct. Kasih dia peluang. Tunjukkan siapa tahu satu hari dia baik daripada Cik Lan. Betul? You never know. We never know. Pasal kita we need pelapis apa? Yes, of Yeah, course. we need pelapis. Kalau macam if you don't give peluang to orang without you judging that person, you will never know what's the outcome of what that person can give, can contribute tau. Sekarang classes pun tak banyak tau. Aku nak join tau actually, tapi true. tak banyak tau. It's not. Tak banyak. Tak banyak. Sekarang dah banyak. Cilan, Walan semua aku dah banyak. Sekarang dah bertabur. Dah rojak. Abang. Sekarang banyak persatuan kebanyakan dah hilang. Dah tak ada lagi. Dah tak ada. Sri Warna pun tak silap pun dah habis. Dramatis tak boleh bikin apa nama dia? Kalau satu hari tu apa? Bengkel. Boleh kan? Boleh arrange, no problem. Cuma satu je, kita nak tak nak itu je. Yalah. Itu nanti boleh sebab dipikirkan kan? Kita boleh fikir masa depan tu lah pasal pelakon-pelakon. Tapi kita kan dah nama kelab sukan dramatis is for the soccer ni. Understand. Faham. There will be another project lah kalau tu. Itu lain projek lah. Lain projek. Kalau nak bikin boleh. Kita ada Azhar Lesta, kita ada pelakon. Ada banyak. Izzat ada. Siapa lagi? Amy kecil ada. Betul. Mail pun ada. Amy kecil ada, Izzat ada, Faklur ada. Banyak. I think kalau kita bikin sesuatu ni macam soccer apa? Budak-budaknya sekarang ni. Soccer Street itu dah terbalik. Bukan apa? Apa panggil? Yang kelas bola-bola panggil? Akademi. Kenapa dramatis tak nak buat akademi? Boleh buat. Kalau kita buat, mungkin lagi banyak yang datang masuk. Never know. Mungkin. Belum try, belum tahu. Maybe this is maybe lah kalau kita buat. Maybe banyak orang support kita. Boleh dipikirkan lah. Tapi nak satu syarat nak ada duit. Yalah, funding important. Funding important. Itu tak ada. Kalau ada, insya-Allah kita dibuat. So ada apa-apa lagi tak? Engkau nak tanya apa? Sorry, tanya dulu. Pasal from what I know pasal sekarang yang talking about this bengkel for what I know is banyakkan is diorang open macam for bengkel untuk teater tau. Pasal macam macam the first time I try this I was introduced by Kak Nosia. Kak Nosia. So she's the one who pulled me into this berlakon punya scene, and she always asked me to come for this so-called macam training ataupun bengkel class. Ada yang Sri Warna dengan Abang Azhar Nurista pun ada. Yes. So I think that is where if they open up to just theatre, I think more to like macam open lah dari kategori drama ke apa. I think maybe
will be more receptive maybe pasal Banyak orang lah. I think tak semua orang is into theatre. Pasal it's different kan. Cakap pasal drama berlakon ni Abla pernah berlakon dengan pelakon Cina nya company tau. Okay. Berlakon kat atas pentas. Live tau Theatre, live. you mean theatre? Theatre live. Memang Opera apa? drama. Kat pentas? Pentas lah. Pentas Oh, okay. live. Satu pelakon ni 5 watak I do. Jadi nurse. Jadi nurse. Jadi apa ni bapuk. Alamak. Yes. 5 watak. 5 watak bawa. I'm doing one night tau. For 3 night I do dekat mana, dekat apa ni? Esplanade. Itu company Cina. He trust me macam tadi kau cakap lah. He trust me. I can do. Berlakon. 5 watak bawa satu malam. Wow. Sukses. Dapat pun besar. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Okay lah. Masuk. Kecing. Bukan. Itulah jadi nak jadi pelakon ni, kita nak jiwa cerita, kita berlakon, kita lakonkan dia lah. Yalah. Apa watak dia kasi kita buat? Ambil lah. Jangan kutuk orang. Kau tak boleh lah. Tak boleh. Yeah, that's wrong lah. That is wrong. Tapi Ablan dah lama tak berlakon. Sekali panggil berlakon. Cerita ni. Pergi mana tau? Pergi Malaysia tau. Kita tidur satu malam kat sana. Cerita dah lupa cerita pasal orang Iban apa? Something like that kat Johor. Lakon tu watak 5 watak belum bawa. 5 tau. Kau bayangkan satu malam. Itu dialog macam-macam dialog. Nak kena ingat. That's what I cakap. Kita nak kena proof. Kita kena baca selalu. Baca tak kira lah apa kita baca selalu. Nak kena selalu baca. Nombor 2 kita jiwai cerita tu. Kita bawa watak tu. Yalah. Tapi nak kena partner. Kalau partner bagus, alhamdulillah. Yalah, kalau partner bagus lah. Kalau kita berlakon partner kita macam tai. Lemau. Macam tai. Ni direct dia berbual lah. Direct macam tai. Lemau. Bau busuk. Dalam hati kan berlakon. Sial lah. Yalah, dia punya chemistry chemistry tu penting. Very important chemistry, very important. Lepas tu dalam kelas kalau belajar chemistry very important nak belajar. Hubungan kita satu sama lain. Lepas tu dulu bila kita balik drama time dulu lah SPC habis kelas dia ramai-ramai pergi Adam Road makan. Dari situ ada hubungan Bonding. Yes. Di situ kita watak boleh hidup. Tapi ingat kita kalau tak ada kawan kita watak mati juga. Ya, betul lah. True. Jangan harap macam Roslan Kemat sendiri berlakon. bawa hero lah. Hero. Kena ni mampu hancur lah. Hancur lah. Jangan harap kita ni pelakon yang baik, kadang ada lagi baik daripada kita. Betul. Okay, Surya Mediacorp sekali. Sekali. Nak panggil director, panggil Roslan Kemat. Take note kalau kira nak audition kalau saya tak payahlah. Okay. So okay lah. Kita pun nanti dah overrun sikit. So first of all I think terima kasih. Terima kasih banyak for coming today. Definitely, yes. Banyak yang kita pelajari dapat dah. Dapat daripada lots of advice lah. A lot gila babi. Dia walaupun dalam joke, walaupun dalam bergurau senda kata-kata dia tapi dia punya message tu, delivery dia lain macam. Orang lama punya tau. Banyak. Ada apa-apa daripada kau untuk aku betul-betul berterima kasih atas session ni. For me I think saya betul banyak berbesar hati dapat Abang Lan dekat sini. Kita dapat belajar, dapat mengimba pengalaman daripada abang semua. Thank you for sharing with us. We really appreciate. I think not only us, I think everybody out there yang baik kenal tak kenal boleh kenal. Dia tak kenal. Siapa tak kenal. Mungkin those yang belum dilahirkan masih generation baru. The new generations So kita di sini kita really berbesar hati lah. On my part also I really thank you for coming down and share your experience. No problem. Semua matter. Dengar tu. Saya sebagai kapten. Orang belum habis cakap lagi. Ada masuk dia interject cut line. Saya adil sebagai kepada kapten pasukan Mr. Roslan Kemat. Okay lah, sangat berbesar hati lah. Terima kasih. Actually pun like what I shared earlier kan, I now part with Dramatis and I see how Abang Roslan layan kita semua kan. So then you also in a way kita invite you berbesar hati, say okay, I come down for your podcast. Then kita boleh kongsi, discuss, then just borak-borak lah. Sebab macam kita go back to the base of macam tadi Abang Lan cakap, tak ada orang lama,
tak ada orang sekarang. Betul. So ada kata-kata tutup. Okey, ada juga dari, Okey, pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi menyebut saya pada malam ni untuk podcast. Saya nak pesan pada anda yang kat luar sana, apa yang saya cakap tadi itu adalah hanya satu hiburan dan satu nasihat dan satu peringatan. Andanya baik saya cakap, baiklah untuk anda. Andanya saya cakap jahat, jahatlah untuk anda. Jadi saya di sini memohon minta maaf sekiranya ada kesilapan atau terluka ataupun tergores hati anda di luar sana. Saya mohon maaf. Tapi bila saya jumpa saya kat luar, tegur saya. To me, saya orang yang biasa. Ya. Teruslah kemat. Itu aja. Yes. Humble bro. Penutup dia. Penutup dia betul. Penutup dia macam ambil Ada award nasihat biasa. tau. Ada nasihat lagi. Macam ambil award biasa. Saya ingin Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya. Tapi baik. Macam Bang Terima Kemas. kasih lah Bang Lan. Terima kasih Bang Lan. Terima kasih banyak. Terima kasih kerana ada di Humble Bo Podcast. So dari itu thank you for listening to this episode. Signing off Izam, Reef, Adil, Michael. Apa orang mau beli, semua dia mau beli. Orang beli rumah baru, dia mau rumah baru.